untuk dapatkan rasa-rasa kejayaan dan juga benda-benda yang baik daripada beliau. Alright, so saya pun tanpa membuang masa, alright, ingin menjemput kita punya speaker pada malam ni, tuan-tuan puan. Mari bersama-sama dengan saya, tuan-tuan, kita invite kita punya speaker pada malam ini. Kita ikan beliau. Okay, alright, saya nampak banyak emoji ya. Alright, so kalau Tuan Muhammad Naim Vital dah bersedia, dipersilakan untuk perkongsian pada malam ini. Tuan Muhammad Naim Vital dengan tajuk dia 5 Game Changing Move to End 2025 Strong. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita punya moderator. Terima kasih kepada Cik Arif dan semua sahabat-sahabat di dalam Prudential. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa dan mungkin perjumpaan terakhirlah untuk tahun ni di sesi Zoom. Okey, saya nak minta izin untuk saya share saya punya slide. Boleh masuk ni? Okay. Alright. Okay, boleh nampak Okay, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. Kita ada masa tak banyak kan, lebih kurang 2 minggu lebih sebelum kita nak menutup tirai tahun 2025. Pastinya saya percaya ramai lagi orang yang tengah berjuang kat luar sana. Nak mengejar you all punya Star Club, ada yang nak kejar Senior Wealth Planner, ada yang nak kejar EWP, dan ada yang sedang berjuang untuk MDRT. Apa-apa pun sahabat-sahabat kan, kita pun tadi dah dengar perkongsian daripada Cik Arif cerita tentang arwah Kak Airin, Puan Airin kita kan. Saya pun tumpang bangga dan terharu kan atas perjuangan dia. Macam saya tulis kat saya punya FB bagi tadi saya cakap kita ni banyak sangat bagi alasan dalam hidup kita kan. Sakit tu demam sikit pun tak boleh buat kan, sakit perut tak boleh datang office, tapi ada orang berjuang dekat katil kan. Pada waktu dia dah tahu dia akan pergi buat selamanya, tapi dia berjuang to give her level best kan. Dan pada saat Allah bagi dia kejayaan tu, dia tak dapat tengok pun, dia tak tahu pun yang sebenarnya dia dah achieve MDRT kan. Tapi dia dah bagi kan. InsyaAllah sama-sama kita doakan kan, arwah Kak Airin kan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman. Dan jika ada pahala dan saham ilmu yang saya bagikan pada malam ini, insyaAllah saya hadiahkan untuk beliau kan. Sebab saya pun pernah bersahabat dengan Kak Airin, pernah satu tim MDRT, mentor-menti tahun 2023, kami satu tim. Dekat situ saya mula kenal dengan Kak Airin, seorang yang sangat-sangat baik insyaAllah. Okay kawan-kawan, okay, malam ni saya nak buat perkongsian khusus permintaan daripada tim Prudential sendiri, request kat saya untuk saya share berkenaan dengan warisan gold. Okay. So hari ni kita nak kupas beberapa benda lah. Okay. Cuma okay, hari ni sedikit pengenalan tentang diri saya. Saya rasa mostly kat sini memang dah kenal saya lah kan. Kalau yang tak kenal lagi, saya go through sekali lalu saja kan. Nama saya Naim, saya berasal daripada Melaka. Saya merupakan seorang peguam sebelum ini, kemudian saya resign dan saya buat takaful secara sepenuh masa since 2020. Dan kemudian cakap apa, tahun ni saya merupakan AUM dan insyaAllah tahun depan saya akan promote kepada UM1 lah. Okay. Dan sepanjang saya dalam career ni sahabat-sahabat, saya tak pernah miss Star Club. Alhamdulillah setiap tahun Star Club. Setiap tahun juga buat EWP, last year buat SWP, setahun ni sikit lagi nak settle saya punya SWP, and then MDRT pun sebanyak 5 kali lah, seperti mana yang sahabat-sahabat boleh tengok dekat depan ni. Alhamdulillah sedikit pencapaian yang saya dah dapat dalam industri ni lah. Jadi pastinya ada cerita, ada rahsia di sebalik kejayaan ni kan. Sama ada dari segi kita punya dedication, kita punya determination, tapi ada juga satu faktor yang kita tak boleh elak kawan-kawan, iaitu faktor kita punya skill presentation kan. Sebab as time goes by, bila kita semakin lama dalam industri ni, kita kena semakin kreatif. Dan saya sendiri pun tak pernah berhenti berfikir apa lagi cara presentation yang saya nak guna pakai kan. Bila saya jumpa dengan segmen yang lebih hebat daripada saya, yang kita tahu dia punya asset dia banyak, orang yang lebih kaya, yang dah different level dengan kita, kita kena ada satu approach yang lebih
mudah untuk kita bercakap dengan orang macam ni kan, supaya kita tak takut. Jadi hari ni saya nak reveal ada 5 secret weapon lah. Saya nak reveal kepada semua orang ada 5 secret weapon yang saya guna pakai, yang saya apply lah dekat dalam saya punya presentation. Okay. So mungkin kelima-lima benda ni ada dalam kalangan you all semua memang dah pernah dengar, dah pernah guna ataupun dah biasa guna. Tak ada masalah. Cuma mungkin boleh ambil ni sebagai tempat untuk refresh balik. Kan? Ingat balik benda yang dah lupa. Mungkin dah pernah pakai tapi terlupa kan. Okay, so tuan-tuan, ada 5 benda yang saya nak share. Okay. Nombor 1, saya akan share berkenaan dengan 1 minute pitching technique. So dalam 1 minute pitching technique ni kawan-kawan, dalam 1 minute pitching technique ni akan ada 3 benda yang saya atas lah, which is element of specialities, FOMO dan juga urgency. Nombor 2, saya akan cerita tentang 5P presentation technique. Ini yang banyak sangat orang request lah, sampai tak terbalas saya dekat saya punya IG kan. Okay, hari ni harapnya lepas daripada sesi ni saya akan mula bertenang lah. So semua orang dah dapat jawapannya. Okay, insyaAllah. Dan kemudian saya akan explain sikit tentang cash value dan fund performance. Macam mana nak baca cash value, and then macam mana you all nak gunakan fund fact sheet tu dalam you punya presentation. Mungkin ada yang tak pernah guna dan tak tahu pun nak guna. Okay. And then number 4, saya akan touch sikit 3 powerful questions yang biasa saya tanya dalam presentation saya. Saya akan make sure 3 soalan ni mesti ada. Mesti kita cuba juga bertanya kepada kita punya prospek. Dan nombor 5, saya akan share tentang legacy planning. Macam mana kita nak buat idea reallocation of saving. Yang nombor 5 ni especially untuk warga emas. Maksudnya orang yang dah pencen 50 tahun ke atas. Jadi dia ada banyak cash. So macam mana kita nak bagi idea reallocation of saving ni dekat dalam plan warisan goal ni lah. Okay. Sekejap. Okay, baik. Saya memang tak boleh nampak kalau ada orang komen Sekejap. Ke boleh? Okay. Sebab saya takut kalau you all ada soalan saya terlepas. Okay, harap-harap saya tak terlepas lah, sebab saya tak nampak ada apa-apa ruang untuk saya baca komen. Okay kawan-kawan. Okay. Okay, saya dah nampak dah. Thank you. Okay, dalam okay, nombor 1, saya akan touch on 1 minute pitching. Okay kawan-kawan, dia macam ni tau. Bila kita set satu-satu appointment, bila kita berjumpa dan berjaya berjumpa dengan prospek kita, ataupun kita buat phone call kan, try practice dalam masa 1 minit, mesti ada ketiga-tiga benda ni kan. Contohlah saya nak bagi situasi saya. Situasi saya berjumpa dengan prospek kan. So bila kita dah berjaya set appointment, of course lah kita akan mula repo dulu. Kita akan tanya khabar dia, kita akan ambil tahu apa khabar Kak, sihat, macam mana. And then saya punya style, saya akan puji saya punya prospek kan. Macam contoh yang saya baru-baru ni saya dah close 100,000 over per polisi kan. Kita datang, kita start dengan puji-pujian dululah. Kak apa ni, kita tak lah dia punya pakaian dia ke kita nak puji kan. Cakap cantiknya Kak ini kan. Pujilah dia ni cantik. Dan untuk pakai smart-smart kan, pakai makeup. And then kita buat repo. That one saya rasa semua orang tahu pasal buat repo ni kan. Okay. Dia biasa orang terperangkap kat mana tau. Bila dia dah start tanya macam ni. Okay, so hari ni apa yang awak nak propose dekat I? So hari ni apa yang you nak propose dekat saya? That moment is very crucial. Kalau kita ni bolehlah nak cakap apa-apa pun, tapi kalau kita tak cakap benda yang tepat, yang sesuai pada waktu itu, kemungkinan besar dia tak berminat pun untuk terus mendengar. Dan ni banyak berlaku tau. Dah berjaya dah lock appointment dengan orang kaya ni. Dah berjaya lock appointment dengan orang yang memang T10 ni kan, yang memang cash dia ada juta. Tapi bila dia tanya, okay, apa you nak propose ke ayah ni? Kita pun start lah menjadi seorang jurujual produk. Dekat situ, the moment dekat situ kita boleh dikatakan prospek kita mungkin dah less interest lah. Kan? Tapi benda ni case to case basis. Okay, semua saya nak share ni.
Kalau saya diberi peluang begitu kan, dalam keadaan begitu, kalau orang tanya saya, so saya akan try jawab dalam masa 1 minit, mesti ada 3 benda ni lah. Okay. Which is, for example, kan, saya nak bagi satu contoh supaya you all boleh faham apa maksud specialities formal agency ni kan. For example, my prospect tanya, okay Naim, apa yang you nak propose dekat air ni? Okay, saya pun akan terus jawab, okay kak macam ni. Okay, sekarang ni kan, apa plan yang saya nak propose ke akak, ada plan yang sangat-sangat special untuk akak sebab plan ni memang kita buat custom khas untuk high net worth client for business owner. Okay, satu kita dah kata benda ni special. Dan plan macam ni kak, yang bagusnya kan, sebab kita buka setahun sekali je. Kan, setiap tahun Prudential hanya buka setiap hujung tahun. So, sekarang ni bulan 12, Prudential buka balik. So, ramai sangat business owner yang bergebut-gebut nak ambil plan ni. Saya sendiri pun sekarang ni banyak business owner yang dah start ambil plan ni daripada sebelum-sebelum lagi. Sebab kita buka setahun sekali je, Kak. So, disebabkan hari inilah saya nak jumpa akak sebab saya nak present kat akak pasal plan ni because this plan is very good dan akak hanya ada bulan ni saja untuk dengar plan ni. Okay. So, dalam tu 1 minit. So, apa yang dalam 1 minit tu? Nombor satu, kita dah bagi tahu benda ni special untuk orang-orang macam dia saja. Which is dia ni business owner, dia ni high net worth client, kan? So bila dia dengar, oh this plan is custom for me, kan? Kita nak dia rasa macam tu. Nombor dua, bila kita kata ramai dah business owner yang ambil, ramai dah orang yang berebut nak ambil, ramai yang orang PM nak ambil, bermaksud dia akan mula rasa, kenapa orang lain ambil, kenapa aku tak ambil? Kita nak create FOMO lah. Kenapa orang lain dah tahu pasal plan ni, tapi kenapa aku tak tahu dan dia akan mula rasa left out. Wish. Ni kita nak create FOMO, kita nak rasa fear of missing out. Supaya dia rasa macam, orang lain dah dengar ni, aku kena dengar juga. Kita nak buat macam tu. And then kita bagi agency. Agency is apa? Agency is Prudential hanya buka this kind of plan setahun sekali saja. Which is setiap bulan 12. So bila kita buat macam tu, apa dia rasa? Dia akan rasa nak atau tidak dia kena dengar. Nombor dua, dia tidak akan ada banyak masa untuk delay the decision. Dia tak akan cakap, okeylah kita tunggu bulan 1 lah. Okeylah kita proceed bulan 1 lah. Tak. Sebab Prudential hanya buka setahun sekali saja. So benda ni you kena practice. So you kena kenal prospect you. Kalau prospect you ni memang business owner, memang high net worth client, you cakap je. This plan memang kita custom untuk business owner, untuk orang yang high net worth client macam you. So, memang orang yang bukan high net worth client tak boleh ambil plan ni. So, dia akan rasa, okay, I kena dengar plan ni. Yang tu kita nak. Okay, you try buat benda ni, 1 minute pitching. Bila you dah buat 1 minute pitching ni, trust me, daripada tadi mungkin 30% je dia nak dengar you cakap, you dah berjaya tarik lebih kurang 60 ke 70% attention dia, fokus dia untuk dengar apa yang kita nak cakap next. Itu tujuan dia. Supaya otak dia bersedia untuk mendengar. Itu kita nak. Sebab bila kita buat appointment ni, kadang-kadang kita borak, dia tak dapat attention. Dia tak boleh nak fokus. So kita nak tarik fokus dia, you guna benda ni. Okay, alright. Okay, next. Okay, ini contoh skrip lah. Contoh skrip ni dia macam a bit formal, tapi nanti you cuba less formalkan dia. Kan? You cuba less formalkan dia lah. You boleh guna ni untuk set appointment pun. Ataupun, okay. Kalau orang tanya saya bila nak guna 1 minute pitching ni, okay, nombor satu semasa you buat phone call, sebab kawan-kawan kena ingat, kita sekarang ni bukan bulan 1, kita bulan 12, kita tak banyak masa. Kita tak banyak masa nak phone call, nak berborak lama-lama. No, kita nak cepat je. Kita nak cepat sahaja. So kalau boleh kita buat phone call tu, kita lama-lama, 1-2 minit je. So dalam masa 1 minit ke 2 minit tu, you pitching macam tu. You bagi 3 benda tu. Contoh, Assalamualaikum, Tuan, tak maaf mengganggu, saya Naim, saya daripada Prudential Melaka. Tuan, saya ada something ni nak cerita kat Tuan ni, which is very, very important. Sebab sekarang ni Tuan, Prudential dah buka semula satu plan yang memang kita open khas untuk business owner. Since Tuan adalah business owner, Tuan ada dalam list saya memang nak cakap dengan Tuan, saya nak set appointment dengan Tuan. Because Prudential hanya buka plan ni setahun sekali saja Tuan. Bulan ni dah bergebut-gebut business owner nak ambil this plan. So, I tak nak terlepas peluang untuk cerita dekat you sebab I pun tak nak nanti you left out. Sebab orang-orang lain semua dah ambil, tiba-tiba you tak ambil. So, boleh tak I nak jumpa you esok? So, sekejap je. Terus, tak payah nak borak panjang-panjang because kita bulan 12. Bukan kita nak satu orang nak call 30 minit nak borak. Satu hari berapa call je kita boleh buat kan? Okay. Terus masa call. Satu lagi semasa you dah berjaya set appointment,
Macam saya cakap tadi, bila dia cakap, okay, apa you nak propose kat saya? Okay, you masuk. Macam saya cakap tadi lah. Okay lah, macam ni contoh skrip 1 kan. Ni sama macam saya cakap di sebiji. Ni contoh skrip 2. Okay, contoh dia kata macam ni. Tuan, sepenuh hujung tahun 2025, potential, ada special plan dibuat khas untuk business owner ambil. Saya sendiri dah handle ramai business owner ambil plan ni setiap tahun. So, saya nak sangat share dengan tuan plan ni sebab plan ni dah ramai orang ambil dan hanya dibuka setahun sekali sahaja. Okay, which is plan ni tuan, kita ada 5 prinsipal utama lah yang saya nak terangkan nanti. Tapi yang pasti tuan tak akan rugi. Sebab apa? Sebab manfaat yang tuan dapat ni sebenarnya lagi banyak daripada apa yang tuan bayar. So boleh tak? Tuan, saya nak jumpa tuan. Ni kalau kita buat phone call lah, contoh kan. Okay, clear part ni. Okay, that one. Baru kita masuk, bila kita dah settle 1 minute pitching tu, barulah kita akan masuk kepada next step. Ini saya nak masuk second secret weapon saya ni tadi, which is 5P. So the 5P ni, dia basically the idea is like this. Okay, you bukannya nak buat konsep presentation, tapi 5P ni is basically a layer script of presentation. Script, apa you nak cakap dulu? Apa you nak cakap next? Apa you nak cakap seterusnya? Okay, dalam 5P ni, the main idea adalah kita nak ajak orang buat preservation of money. Tu main idea dia. Kita nak ajak orang buat preservation of money. Okay, so bila kita dah cakap macam tu, kan? So kita cakap nombor 1, sebelum you nak masuk 5P, you dah buat 1 minute pitching teknik tu, and then you kena berbahasa basi sikit lah. Okay, contoh macam saya tu, saya try buat fact finding untuk dapatkan dia punya untuk dapatkan pengetahuan tentang dia punya asset, dia punya saving ada berapa banyak. Okay, atau you assume. Okay, contoh assume saya beritahu. Okay tuan, since you are my network client, high network client, I tahu you memang banyak duit tuan. I tahu you buat business, you punya business pun bukan biasa-biasa tuan. I know you ada banyak cawangan business you punya kereta pun bukan biasa-biasa. I know you are kind of person yang you banyak menyimpan. Okay tuan, okay, sekarang you tahu tak the purpose you menyimpan tu untuk apa? So kita nak attack dia punya purpose. Purpose you menyimpan ni tuan, basically is to preserve your money. You sebenarnya tengah preserve your money. What is preserve? Preserve ni basically adalah you tengah pelihara duit you lah. Kenapa you preserve? Because you nak cari platform yang selamat. Kan? Kalau contohlah kita bagi analogi, kita nak orang jaga anak kita. Kan? Kita akan cari dekat tempat yang kita rasa paling selamat. Kalau kita ada pet lah, orang bela pet, bela kucing ke kan, dia akan cari tempat yang paling selamat untuk diletak. Kan? Because at the end of the day, we want to preserve that. Sama lah kita nak preserve money kan. Mestilah orang nak preserve money ni, dia akan cari tempat yang selamat. Dia letak dekat bank, because dia rasa dekat bank selamat. Okay. So kita kata, basically the idea is you want to preserve your money. Itu yang sebenarnya. Okay, now, apa yang nak present dekat you, is not only to preserve your money, tapi you akan dapat juga benda-benda lain. Okay. So kita bagi idea preservation. Okay. Contoh, for example tuan, you ada, kan, kalau kata contoh you boleh tahulah, macam my client tu ada dapat korek, dia ada 4 juta. So kita cakap lah, okay, so contoh kat, now you ada 4 million. Kan? You preserve lah you punya money dekat bank 4 million. Tapi I nak take out from you around 10% saja. Dalam lebih kurang 400,000. I nak ambil daripada you, which is I want to preserve at another platform. At the end of the day, it's still your money. Itu tetap duit you. Okay. Dan I nak pecahkan kepada setiap tahun lebih kurang 100,000. Habis dia 5 tahun, you dah habis lah preserve your money. You can take back your money lah. Okay, but number 1, you want to preserve your money. Pada waktu I preserve your money ni, you akan dapat protection. Protection in terms of what? Protection in terms of kalau you meninggal dunia, atau sekiranya you TPD, atau sekiranya you kena CI. So tadi you just preserve je. You letak duit you, you tahu you dapat protect
protection dalam 3 keadaan. Sekiranya you meninggal dunia, sekiranya you kehilangan upaya kekal, atau sekiranya you kena sakit kritikal. Dah lah kita preserve duit you. And then kita bagi you protection. At the same time you akan dapat profit. Profit in terms of apa? In terms of cash value and bonus lah. So cash value ni dekat mana? Dekat jadual belakang lah. You tengok dekat senario X dan senario Y tu. So you tengok dekat senario Y. Senario yang belah kanan. Okay. And then bonus tu apa? Bonus tu legacy booster dan juga legacy bonus. You dapat cash value and bonus. Okay. So kita bagi tahu kat klien, kita preserve that you dapat protection and then you dapat profit. And then bila you dapat 3 benda ni, at the same time kita akan bagi you our fourth principle, which is promise. Apa yang kita promise? We promise to pay kita promise untuk bagi sekiranya you meninggal dunia, kan, macam ni nampak nombor 4 kan. We promise sekiranya you meninggal dunia, kita akan bayar pampasan perlindungan kematian tadi kepada penama you secara hibah. Jadi kawan-kawan, dekat sinilah baru kita cakap pasal hibah. Faham tak? Kat sini barulah saya sebut pasal hibah. Kita nak bagi tahu kalau you mati, kan, kita promise akan bagi you akan bagi pampasan pada nomini you secara hibah. Kenapa kita tak cakap hibah daripada awal? Sebab this is the thing yang kita kena ubah. Sebab selalunya kita ni jadi penjual hibah. Sedangkan hibah is not a product. Dia tidak ada produk hibah dekat dalam takaful. Hibah is just an idea. Sedangkan orang warisan gold tu bukan produk hibah. Warisan gold tu ada sediakan manfaat kematian, manfaat TPD, manfaat CI. Terpulanglah dia nak bagi secara apa. Tapi kita ni dah seolah-olah dah jadi macam penjual hibah. Asal je warisan gold je kita nampak hibah. But actually we are selling ideas. So now the idea is to preserve your money. Nanti you dapat protection. Kalau you mati, we promise this to pay your nominee this money through hibah. Kenapa hibah? Sebab kita tak nak orang lain dapat duit ni. Nominee you je dapat. And then at the same time, kita promise untuk bagi pampasan kepada you secara lamsam sekiranya you kena TPD ataupun you kena CI. This is our promise. So you tak payah risau. You preserve je duit you. So bila you dah dapat 4 benda ni, automatically you akan dapat our fifth principle, 5P ni, P yang kelima adalah peace of mind. So tuan, basically you just do 1P, you get 4P. Versus kalau tadi you tak alihkan duit you, contohlah you duit you dekat dalam bank all together ada 4 million, you hanya buat preservation je. Benda-benda lain you tak dapat. Now I take out 400,000, dekat dalam bank you still ada 3.6 juta. Dekat dalam warisan gold ni cuma ada 400,000, you tambah 2 ni, tetap 4 juta nilai dia. Tapi keputusan you untuk preserve 400,000 tu, you dapat benda-benda lain ni. Kan? Okay. So dekat sini, you dah boleh tarik mana-mana prospek yang banyak cash untuk you guna idea preservation of money. Simple je idea dia. Kalau you perasan, teknik presentation 5P ni, saya tengah buat presentation terbalik. Faham tak? Biasanya orang akan present protection dulu. Berapa juta awak ambil, berapa banyak awak bayar. Awak ambil 5 juta, awak bayar 3,000. Contoh macam tu. Sekarang, saya tak pergi pada protection dulu. Kita pergi dulu berapa banyak cash you ada, dan kita preserve duit tu, you akan dapat protection. Dan percayalah cakap saya, kawan-kawan, bila you buat presentation terbalik ni, you pergi pada how much they preserve the money dulu, percayalah cakap saya, jumlah protection yang you bagi kat dia akan jauh lagi besar. Sebab dekat dalam kepala dia nampak bukan dia sedang membeli produk takaful, but dia just alihkan duit dia dan dia akan dapat benda lain ni. So duit dia ada banyak kan, so dia boleh alihkan. Dan okay, saya nak beritahu satu lagi, this style presentation not only to close big case, bukan nak close big case je kawan-kawan. Saya beritahu kalau you amalkan 5P ni, you boleh naikkan case size. Instead of you berjaya close orang RM100, RM200, kalau you buat 5P ni, you sebenarnya berjaya naikkan case size you. Mungkin pergi RM300, RM600, RM1,000 sebulan. Why? Ini saya nak bagi tahu logik dia. Contoh, satu orang prospek, you jumpa dia, lepas tu you pun cakap, okay bang, ini ada yang pun tanya, okay, contoh dia kata, okay, apa you nak present kat saya ni?
okey bang, saya nak present kat abang satu produk ni, kita nak ada hibah bang, kita ada promo hibah bulan ni bang. Promo hibah yang kita buat bulan ni RM350,000 bayar RM100 je. Okey, agak-agak close tak prospek tu? Ya, RM100 close tak? Ada potensi close tak? Cuba jawab kat komen. Close tak? Orang tu tanya you, okey apa yang nak present kat saya sekarang? Okey bang, kita ada promo sekarang RM350,000, RM100 je bang bulan ni. Saya nak tanya. Close. Tak. Oh, saya kan you nak cakap close. Dia macam ni lah. Deal. Okay, saya nak cakap potensi untuk close tu tinggi lah sebab RM100. Betul tak? Oh, RM100. Boleh lah. RM100. Boleh lah RM100. Okay. So RM100. Okay, you percayalah close. Pada hari tu, you percayalah close. Faham tak? Alhamdulillah, you pun declare kat dalam group. Alhamdulillah, saya berjaya close RM100. Sebab you pergi jumpa, you cakap macam tu. Okay, now you cuba tukar teknik. Bila orang tu tanya you, okay, apa you nak present dekat I hari ni? Okay, you tengok I kita guna 5P, you tak akan pergi dah yang RM350,000 tu. You sebab, ni kita panggil game changing ni. You datang bukan sebagai seorang jurujual, but you are selling ideas. You tengok idea dia, contoh. You bercakap, okay bang, kita hari bulan ni, kita ada satu plan yang sangat-sangat bagus, dan plan ni kita memang offer kepada orang-orang yang suka menyimpan. Macam abang suka menyimpan tak? Suka. Okey, contoh dia kata suka. Okey, berapa bulan-bulan yang abang biasa saving? Okey, abang biasa saving dia bulan-bulan dalam 2,000 lah, tak banyak lah, 2,000 sebulan. Contoh dia kata. Okey, now dia cakap dia biasa menyimpan 2,000 sebulan. Okey, kita pun sell the idea. Okey bang, sebabkan abang ni suka menyimpan 2,000 sebulan, saya ada satu plan yang saya nak propose dengan abang, which is consists of this 5 principle. Nombor 1, kita nak preserve duit abang. So bercerita lah. You cerita, just lepas tu nanti at the end of the day, you dah cerita lah. Preservation, protection, profit, promise, peace of mind. Agak-agak apa dia akan tanya you? Contoh cakap bang, kita nak preserve duit abang akan dapat protection lebih kurang dalam 1 juta, and then abang dapat cash value and bonus after 5 years abang dapat balik duit abang, and then abang dapat hibah, sekiranya abang meninggal dunia, kita akan bagi duit kepada nomini abang secara hibah. Agak-agak apa dia akan tanya? Last sekali soalan. Lepas kita dah habis. You do 1P, you get 4P. Apa dia akan tanya kita? Kita nak dapat soalan, berapa yang dia kena bayar? Dia tak tanya berapa jumlah hibah dia nak buat. Dia tanya kita, berapa dia nak kena bayar? Okey bang, since abang dah berjaya simpan 2,000 sebulan, boleh tak kita just preserve 500 je setiap bulan? Sebab 500 tetap duit abang. Dekat dalam bank ada 1,500 lagi, dua-dua ni duit abang. Okey tak 500? 500 okey lah, tak banyak sangat. I tanya you, tadi you close RM100, dia buat RM350,000 hibah. Kalau you close 500, takkan lagi besar protection yang you bagi kat dia? Kat sini logik dia. Sebab tu, jangan takut you buat presentation 5P ni memang macam terbalik sikit. Tapi at the end of the day, you sebenarnya bagi dia protection yang lagi besar. Sebab you dah berjaya reverse kan. Dia akan nampak, dia akan willing lah. Okay, I allocate RM500 untuk preserve duit I. Bukannya I beli hibah. Kalau tadi you jadi jurujual hibah, dia akan cakap, bapak mahal ni aku nak beli hibah RM500. Ni psikologi. So, sebab tu, alhamdulillah setakatnya saya dah ajar kan. Ramai juga agensi yang jemput saya dah pergi sharing. Mesti balik akan dapat WhatsApp. Alhamdulillah Cik Naim, saya keluar 500 sebulan. Alhamdulillah Cik Naim, saya keluar 600 sebulan. Saya sampai dah fikir apa, saya nak berhenti dah jadi ejen, nak buka kelas je depan ni. Banyak sangat yang berjaya close. Aduh. Ni contoh, ada seorang ejen dekat Melaka ni, semalam close 24,000 setahun. Guna 5P. Alhamdulillah kan. Memanglah tak berjaya close 100,000 tapi 24,000. Saya cakap, siuk betul. Dia dah close, aku tak close lagi bulan 12 ni. Contohlah. Kan? Tapi alhamdulillah, nak katanya memang menjadilah. You just practice je. Okay. Jadinya tuan-tuan, saya nak cerita sikit. Using this 5P, hari tu saya berjaya close. Saya cerita sikit background my prospect. Okay. Dia ni berumur 37 tahun, seorang peguam. Dia memiliki satu firma guaman. Dan dia punya nature of business, dia buat kes kemalangan jalan raya. Okay, mana-mana lawyer yang you kenal ada buat kes accident, you macam
lah, dia punya cash memang banyak gila. Saya tahulah sebab saya pun buat cash accident. Tapi cash saya tak banyak lah. Okey, saya nak beritahu dia orang ni. Okey, tuan-tuan, dia ni kan buat tak adalah besar sangat pun. Sum covered dia 2 juta je. CL 500,000. 5 years payment term. Jadi berapa dia bayar? Dia bayar 122,800 yearly. Dan saya dah prepare quotation ni siap-siap dah sebelum saya berjumpa dengan dia. Sebab saya nak bagi tahu kenapa you kena buat preparation sebelum you buat 5P ni. Kenapa kena buat preparation? You kena know your prospect, you dah siap-siap kira, you dah buat dah, you dah standby dah berapa dia bayar 5 tahun, berapa cash value dia. Kenapa you kena buat macam tu? Okay, sebab kawan-kawan, nanti bila you habis dia present 5P ni, dia akan tanya berapa saya kena bayar sebulan. Tak adalah kita terkiang-kiang nak buka iPad. Baru nak buka iPad, baru nak isi, baru nak key in. Tak. Kita dah prepare siap-siap. Macam saya dah prepare, saya terus cakap dengan dia, Kak, akak bayar 2 juta, akak preserve setahun 122,000 je, total 5 tahun akak bayar sebanyak 600,000. Akak lepas 5 tahun, akak dapat balik duit akak. So this is the profit yang saya cakap. Ni cash value. Saya pun tunjuk jadual tu. So cash value is around 700,000. Okay. And then at the same time, you ada 2 million yang you dah secure. Sekiranya terjadi apa-apa pada you, so you get back your money. Don't worry. Okay. So kawan-kawan, sebab tu you kena buat preparation sebelum you jumpa prospect. So this is the thing lah. So dia pun ambil. Yang silap saya share sikit lah. Kesilapan terbesar saya adalah, saya nak bagi tahu, bila saya datang, saya hanya prepare satu je quotation. Sebab dalam kotak saya, 122,000. Aku tak pernah close 122,000 ni. Saya pernah lah close sebelum ni 50,000, 30,000, 40,000. Pernah. 100,000 ke atas tak pernah. Jadinya bila saya tengok 122,000 tu, saya tak tekan lagi. Patut saya genapkan je lah 150,000 ke. Kan? Minimum PWP lah. Ni dah terkucil 3,000 dah, tak PWP dah dengan plan ni kan. Saya kat situ silap saya lah. Okay. Jadinya sebab apa saya nak bagi tahu kawan-kawan? Sebab tak ada objection. Saya habis dia cerita 5P tu, dia bagi saya, prospek bagi saya 2 soalan je. Soalan pertama, dia tanya saya, Naim, akak nak tanya, adakah selepas 5 tahun, akak akan dapat balik duit akak? Itu je. Jadi kita pun tunjuk cash value. Okay kak, yes, selepas 5 tahun, memang akak akan dapat duit akak balik. This is the cash value. Soalan kedua, dia tanya saya, adakah akak memang kena tunggu 5 tahun baru akak dapat guna cash value ni? Tak. Jawapan dia tak kak. Tak semestinya akak kena tunggu 5 tahun. Lepas tahun pun akak boleh keluarkan cash value ni. Tapi kita bagi tahulah, tapi kalau akak keluarkan, akak tak akan dapat seperti mana yang dalam projection jadual ni. So rugi lah. So akak janganlah ni keluarkan awal sebab nanti akak rugi. So akak biarkan je. Unless akak ada emergency, akak boleh ambil sikit-sikit. Okay. So dia pun cakap, okay, kalau macam tu, akak rasa akak setuju lah, akak tak ada masalah nak ambil. Okay. So itulah cerita berkenaan dengan how I close this 6-figure income. Okay. Saya ada baca berkenaan dengan ada contributor tak? Ya, memang ada contributor. Saver tak ada. Saya tak masuk saver. Dia ada allocator je lah. Okay. Withdraw cash value nanti akan tolak PUA. Betul. Kalau dia withdraw cash value, dia macam ni. Kalau dia withdraw cash value, sebenarnya kalau kita baca dalam polisi, cash value ni sebenarnya adalah partial withdrawal from basic sum covered. So kita boleh cakap kat klien, plan ni is not only masa you mati je you boleh pakai. Masa you hidup pun you boleh pakai manfaat ni. Why? Sebab this 2 million tak semestinya mati. Keluarkan cash value tu sebenarnya adalah you tarik sikit daripada sum covered. So kita kena terangkan pada klien lah, which is dia tahulah benda tu. So win-win situation. Okay kawan-kawan, saya proceed, saya pergi next. Ada yang tanya pasal apa tu, fund apa kan je. Benda tu ada dekat dalam saya punya slide. Okay, saya nak share sikit. Menepati soalan tadi pasal fund. Okay kawan-kawan, fund ni pun pakai produk apa tu Tuan Naim? Warisan Gold. We are talking about Warisan Gold, cik. Macam mana nak yakinkan klien boleh dapat duit tu? Kita ada cash value. We refer to the cash value. Scenario Y.
Kalau kita nak yakinkan dia, okay, macam saya, okay, nombor satu, because kita tunjukkan cash value. Nombor dua, dekat dalam kita punya mobility tu, memang kalau kita generate live quotation, dalam polisi dah bagi tahu boleh buat withdrawal. Dia tunjuk kat dia. Ni, ya. Testing. Sangkut lag Okay. Sabar tuan-tuan puan, tenang. Alright. Saya ingatkan saya punya line yang tak okey. Alamak, tengah excited. Itulah tuan-tuan, banyak sangat tanya soalan, dia habis line pun lagi. Naim Gaib. Tengah panas ni, tengah excited. Okay. Alright, insyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan dapatkan Tuan Naim balik. Okay, ada gangguan rangkaian tu. Ayat saya tu, rangkaian tuan-tuan. Alright. Iklan sekejap Okey, sekejap je tuan-tuan puan. Naim bilang Okey, dia saya masuk betul-betul balik. sangkut. Naim datang balik. Okey. Alright. Dah okey ya Tuan Naim? Siaran Okey. Minta maaf. Dia orang tengah excited, tiba-tiba hilang kata. Okey, boleh Alright, kita sedang Okey, saya sambung. Terima kasih. Okey. Berkenaan dengan fund and cash value ni, kawan-kawan. Sorry Okay, fund. Saya tahu you all ada banyak sangat fund yang you all guna dekat luar sana. Okay, but saya boleh share kat sini apakah fund yang saya guna. Okay, so this is the fund yang saya guna lah. Nombor satu, kita tengok pada umur dia. Sekiranya seseorang tu berusia, saya akan letak 100% di dana suku. Okey, berusia ni macam mana justify usia kan? Okey. Justification usia saya, sekiranya polisi dia tu dia punya protection term dia tu is less than contoh expiry age. Umur dia nak pergi ke expiry age tu less than 20 years lah. Saya cerita. Tak sampai 20 tahun. Contohnya umur dah 50, last 40 lah. Macam tu kan. 45 pun okey lagi lah. Kalau umur dia dah masuk 50 tu, kita consider dia dah berusia lah. Kan? Tapi kalau dia tu 45 tahun ke bawah, saya akan start pecah-pecahkan sikit fund tu. Saya consider dia orang muda lah, belia lagi kan. Kalau dia berusia, saya letak 100% suku. Okay. Tapi kalau dia orang muda, okay. Contoh, prospek ni umur 30 tahun, contohlah. Okay. So, saya akan pecahkan suku 30%. Okay. Saya baik cakap 45 kat atas. Okay, suku 30%, aktif 40%, ESG global 30%. Okay, saya akan justify why. Okay. Nombor satu, tolonglah. Tak kisahlah macam mana pun keadaannya, you suka dana apa sekalipun, please jangan tinggalkan dana suku. Ini rule number one. You tak boleh langsung tinggalkan dana suku. Dana suku mesti kena ada at least 30%. Sebab apa ni saya nak bagi tahu. Ada cerita dia. Saya dah buat try and error. Saya dah run through beberapa fund ni, dan ini adalah summary dan kesimpulan dia yang saya nak bagi tahu. Kalau you tak letak dana suku, kebanyakan masa you akan tengok dekat jadual cash value scenario Y tu. Scenario Y tu you akan tengok at the end of dia punya expiry age, sama ada dia akan negatif ataupun dia akan sikit. Sama ada negatif ataupun dia akan sikit. Itu kalau you tak letak dana suku. Tapi kalau you letak dana suku, walaupun 30%, you dapat tengok perubahan
pada dia punya jadual cash value tu towards the end of expiry age, dia mesti positif ataupun lagi apa, still lagi banyak compare to you tak letak. Okay. Kenapa? Sebab sifat sukuk ni is cushion. Cushion ni maksudnya apa? Kalau jatuh tak sakit lah. Cushion. So fund ni dia ada fluctuate, naik turun. So kalau ada suku, you ada 30% fund yang menampung dia daripada dia drop terus. Itulah fungsi suku. Okay. Kenapa saya pilih aktif? Dana aktif dan dana ESG global ni dia dalam kategori dana yang agresif. Suku ni dana konservatif. Tapi aktif dan ESG global ni di dalam kategori dana yang agresif. Dan kalau you buka fund fact sheet, dana aktif last year return 24%. 24% now, tinggi. And dia punya projection is around 17% kalau tak silap saya. Nanti tengok balik, tapi actual return 24%. ESG global dia punya benchmark dalam 22% kot, tapi dia punya return dalam 12% ke 14% last year. Okay. So dekat sini, kalau you tengok dia punya performance fund sangat-sangat power. Cuma, you kena tampung sikit lah suku dekat situ. Sebab tu, kita letak fund-fund power ni untuk orang-orang muda sebab dia nak pakai lama lagi. Kalau orang yang dah berusia ni, you jangan letak fund yang power-power. Nanti tak sempat dia nak jadi power, dia dah pergi dulu kan. Ataupun cash value tu tak banyak sangat sebab dia nak pakai cepat kan. So janganlah. Okay. So dekat fund fact sheet kawan-kawan, siapa dekat sini yang tak pernah tengok fund fact sheet? Tak pernah langsung. Setiap kali present dia tak pernah buka langsung fund fact sheet tu. Setiap kali buka quotation tak pernah buka fund fact sheet. Cuba komen sikit. Memang kalau fund fact sheet tu dia lalu je lah. Dia malah nak tengok, malah nak ambil tahu. Ada tak? Yes. Ke semua orang akan tengok? Semua orang akan baca? Ke majoritinya saya rasa memang buat tak tahulah. Sebab saya dulu pun macam tu. Okay. Saya dulu pun macam tu. Sehinggalah ada satu hari ni, ada seorang akak ni, saya tak tahulah Kak Amy ada letak kat dalam ni daripada MG Penang. Kan? Kak Amy ni masuk dekat MG Melaka sekejap. Kat office saya lah kan. Jadi dia share lah. Dia share. Oh Kak Amy, thank you Kak Amy. Hai. Kak Amy yang mengajar kami kat situ baca fund fact sheet. Start daripada itu saya jadi pandai sikit. Saya jadi macam macam ni cara baca fund Tapi yang Kak Amy ajar lagi mendalam lah. Silat-silat lepas ni Kak Amy pula dapat jemputan. Lagi mendalam lah. Dia ajar baca macam-macam tempat. Tapi basicnya at least kita boleh tengok dekat dia punya benchmark dengan actual return. So kita ada modal nak bercerita dengan klien kan. Sebab nanti klien akan tanya, contoh saya bagi tahu kalau you hanya rely kepada senario Y itu saja, dia punya return is only 5%. It's only 5%. Senario X 2%, senario Y 5%. Okay, so you boleh cakap kat prospek apa? Kak, ini yang based on 5% pun akak dah rasa tinggi. Kalau actual return, the amount will be higher than this. Boleh lagi tinggi daripada ni. Kenapa? Ni saya tunjuk kat akak. Itulah tujuannya. Kita buka fund fact sheet. Lepas tu kita tunjuk dekat dia. Ni akak tengok benchmark banyak ni. Akak tengok actual return. Tinggi kan? Akak boleh imagine tak? Kalau return dia ini 24%. Ini 5% pun akak dah rasa tinggi. That is how we are selling the ideas of having a great fund. Kenapa kita cadangkan plan ni? Sebab plan ni ada fund yang boleh bagi akak return yang tinggi. Alright. Cuma kawan-kawan, mungkin ada prospek yang akan tanya, kenapa you tak tunjukkan return yang sebenar? Tu you kena faham lah technicality dia. Sebab siapa-siapa yang jadi ejen tahun 2019 ke bawah, dia mesti tahu. Dulu, plan warisan dulu, dia tunjuk actual return. Kan? So bila buka je cash value, tinggi ya. Because dia tunjuk actual return. But since 2020 onwards, 20 ke atas, and BNM dah letak rule kan. Syarikat takaful boleh tunjuk 5% je paling tinggi. Jadi dia dah standard. Tapi kita ada fund fact sheet. Fund fact sheet tu untuk kita baca berapa actual return. So dia punya actual return mungkin lagi tinggi daripada yang ada dalam table lah. Okay. Sukuk wajib ada. Okay. Fund tak drop banyak dalam jadual. Okay. Ni jangan tengok senario X ya. Saya tersilap cakap ni. Tengok senario Y. Okay. Right fund better cash value. Okay. Saya nak tanya clear dekat sini. Ada apa-apa soalan tak? Sebelum saya nak move to the next slide.
Allocator tu yang klien hari tu saya tak letak max. Saya tak letak max. Tapi kalau you nak letak max, okey, tak ada masalah. Crystal clear. Clear, Alhamdulillah. Alhamdulillah Kalau clear saya boleh move Saya boleh move on Okay. Next slide. Okay. Thank you. Okay. Next. Okay. 3 powerful question to ask. Okay, kawan-kawan. Ada 3 soalan yang biasa saya akan tanya. Okay. Cerita dia macam ni. Okay, soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni simple je. Kan? Dia berkaitan dengan cash value. Okay. Biasa, kita cerita cash value kat kita punya prospek ni, kita hanya cerita dekat dia berapa dia dapat lepas 5 tahun. And then, masa expiry age berapa cash value dia, betul tak? Okay. Lepas tu dah habis. Okay, saya nak tambah sikit rencah dalam presentation. Kan? Sebab, dalam presentation ni, it's not only you nak buka minda dia pasal dia nak ambil plan tu saja, tapi you kena juga kena yakinkan dia jangan keluarkan cash value tu awal sangat. Itu penting. Sebab at the end of the day, bila you close 5 tahun ni, you kena fikir juga pasal the sustainability of the product. Kalau dia keluarkan semua cash value tu lepas 5 tahun. So benda ni penting. Kita buat awal-awal. Awal-awal kita dah prepare safety net kita. Jadi, kita kena create soalan. Contoh, tadi memanglah contoh my client, dia dah bayar 600,000. Memang lepas 5 tahun, memang kalau ikut jadual dia dah akan dapat balik duit dia. Tapi dalam hati saya memang tak nak dia keluar lepas tu. Tak nak exactly after 5 years dia keluarkan, saya tak nak. So saya nak dia keluar lambat lagi. So apa cara dia? So kita create soalan. Soalan dia, saya pun tengok, okay, sekarang ni, kalau lebih kurang umur dia 50 ke 60 tahun, saya tengok cash value dia 1 juta. So saya akan start bertanya. So saya akan tanya dia, Kak, based on this cash value, saya tengok dalam table ni Kak, lebih kurang pada umur akak 60 tahun, akak ada 1 juta cash value. Agak-agak akak lah, at the age of 60, 50 lah, 50 ke 60 ni, mungkin 55, mungkin 57 ke, akak ada 1 juta ni, apa yang akak nak buat Saya tanya, okay, saya nak tanya kawan-kawan dekat dalam room ni, kan, dekat dalam Zoom ni, kenapa agak-agaknya saya kena tanya soalan tu? Okay, cuba jawab. Kenapa agak-agak saya kena tanya soalan tu? Cuba jawab. You all cuba bayangkan, you adalah agent, kenapa you kena tanya soalan tu pada you punya prospek? Cross-sell, okay, tak. Not really buat cross-sell. Supaya boleh simpan lama, no. Untuk dia visualize, okay. Okay. Good. Okay, mindset, good, betul. To condition client tu tak keluarkan cash awal, okay, betul juga. Okay. Tapi, okay, bagus, macam-macam jawapan kan. Okay, tapi you tahu tak yang sebenarnya, wah, bagus ni, semua aktif ni, kan. Okay, tap screen. Okay, dia macam ni kawan-kawan. The reason why saya tanya, sebab you kena ingat, presentation tu dah macam ni dah pick dah. Pa. Sekarang ni you nak betul-betul hook dia, memang dia kena ambil. Okay. Bila you tanya ni, you punya prospek, bila dia tengok 1 juta pada umur dia 50 plus, bila you tanya, dia akan buat apa? Dia akan mula fikir. Yang tadi tu ada visualize. Betul lah, dia akan start visualize. Dia akan start fikir. Okay. Sahabat-sahabat, bila dia start fikir, bermaksud dia dah masuk dekat dalam you punya presentation.
Dia okay. Tadi you dah tarik perhatian dia untuk dia dengar you punya presentation. Sekarang ni dah present, dia mungkin dah start lost. Sekarang you tanya pula soalan. So dia akan masuk balik dalam presentation. Sebab kita tak nak dia lost. Dia dah masuk balik dalam presentation. Lepas tu dia akan start visualize. Umur 50-60 ada 1 juta . So bila saya tanya soalan daripada prospek, so prospek akan start fikir. Bila dia fikir, percayalah cakap saya, 90% dalam tangan you dah boleh close dia. Sebab bila dia fikir, dia akan bagi jawapan. Contoh, dia akan cakap, kalau umur akak 60, akak ada 1 juta ni, macam-macam akak boleh buat. Akak boleh pergi umrah, bawa satu family, akak boleh pergi bercuti. Yes kak, betul. Kita biar dia bagi tahu apa dia nak buat. Yes kak, betul. Macam-macam akak boleh buat. Sebab tu kak, akak biarkan dia duit ni. Akak tengok, akak tak sedar pun. Akak preserve 5 tahun, tiba-tiba duit ni dah beranak dah 1 juta. Macam-macam akak boleh buat. So akak biarkan je. Tak semestinya akak kena keluar kalau 5 tahun. Tak payah, biarkan je. Sebab akak tak rugi pun. Dah. Okay, so dia dah tenang kan. Lepas tu baru you tanya dia. Okay kak, macam ni kita boleh proceed. Tu. That is the purpose you kena tanya dia. Kalau yang blur tak ada jawapan macam mana. Kalau yang blur, maksudnya dia tengah berfikir, kita bagilah dia some idea. Okay kak, kalau tak tahu akak nak buat apa. Okay kak, tanya dia, banyak tak 1 juta tu? Banyak. Okay, banyak kan? Sila akak boleh buat macam-macam. So kita bagi dia idea lah. Akak boleh bawa family pergi umrah kak. Orang tua-tua kak, kalau boleh. Okay, saya beritahu pada ni Fuad saya punya style, saya suka relatekan dengan contohnya apa yang mak bapak saya buat bila dia bersara. So kita bagi idea yang sama. Contoh cakap, macam-macam kak, macam mak ayah saya. Zaman muda-muda dulu, tak boleh bercuti, tak ada duit. Bersara je, tiap-tiap bulan pergi bercuti. Ni akak bayangkan akak ada 1 juta kak. Anak-anak pula dah besar, tak tahulah. Agaknya duduk dekat Swiss sebulan, lepas tu patah balik Malaysia, pergi balik dekat Europe agaknya. Duit tak habis kak. Dia akan fikir, betul juga tu, dah cukup lah. Kita nak bagi dia fikir je. So bila dia fikir, kita sebenarnya tengah pukau dia lah. This is teknik nak pukau dia lah, supaya dia masuk dalam presentation you. Okay. Sedekah buat masjid, okay, that's good. Akak boleh sedekah buat masjid, buat amal. Betul-betul. Ini pun one of the factor juga yang boleh start my video. Okay. So ni one of the factor juga yang boleh dia buy the idea untuk dia buat amal. Okay. Kedua, saya akan dalam presentation saya akan cuba juga masukkan soalan nombor 2 ni. Okay. Nombor 2 ni bila saya tanya? Nombor 2 ni saya akan tanya semasa sesi repo tau. Okay. You just imagine you jumpa orang kaya. Kadang-kadang you tak berani nak tanya dia. Datuk, berapa duit simpanan Datuk sekarang? Tuan, berapa duit simpanan Tuan sekarang? Mana berani you nak tanya dia, kan? Dan dia pun tak simply nak share. Okay. So sekarang saya akan cerita kenapa co-host us to start your video. Okay. So sekarang saya nak share flow semasa appointment saya tu, dan you cuba tangkap dan you cuba apply. Okay. Cerita dia macam ni. Memang saya punya prospek ni, saya dah dalam kepala saya dah tahu dia memang banyak duit. Pasal prospek saya ni saya dah kenal lama. Kami ni berkawan daripada sama-sama B40 lah, apa panggil. Daripada saya gaji 1,500 pakai Viva capuk, kan, yang memang asyik-asyik rosak. Akak tu pula pakai Myvi, memang dah kenal lama. Sampailah bisnes dia maju kaya-raya, kita dah tahulah progres dia. Tapi saya tak tahulah berapa banyak duit yang dia ada. Jadi bila berjumpa, kan saya cakap saya suka puji-puji. So saya bercakap, akak hebatlah akak punya bisnes sekarang ni kan. Saya tengok, kagum saya dengan akak kan. Memang hebatlah kak. Memang akak ni memang idola saya lah. Tak banyak orang-orang muda macam akak. Okay. So dia akan mula rasa happy. Bila dia happy, sama dia ada 2 je. Sama dia akan humble brag. Tak adalah, biasa-biasa je dia kan. Tu biasalah humble brag. Kedua, dia akan tanya, dia akan puji kita balik. Itu dia. Itu memang game orang kaya. Dia akan puji kita balik. Alah, awak pun ada kurangnya. Akak tengok hebat kan sekarang. MDRT lah. Macam-macam lah bagi talk sana sini itu yang saya nak. So saya akan balas balik. So saya balas balik. Tak ada. Kita faham tak game dia? Bila orang puji, kita humble brag balik.
Tak adalah kak, biasa-biasa je, alhamdulillah. Saya ni kak kerja siang malam saya kerja kak kan. Bertungkul lumus, memanglah kak nampak million dollar on table tu kak. Masalah 1 juta pun tak ada dalam saving saya. Itu matlamat pertama saya nak ada saving 1 juta. Tak sampai-sampai lagi kak. Cuba setiap tahun untuk ada saving banyak tu tak dapat kak. Macam akak kan, akak boleh share sikit tak kak? Bila akak buat bisnes dah lama, akak punya bisnes berkembang, bila yang first 1 million akak dapat? Barulah dia nak share. Dia faham tak? So dia pun cakap kat saya, first 1 juta, kalau first 1 juta ni 5 tahun lepas, 5-6 tahun lepas dah akak dah ada dah first 1 million akak. Bila dia cakap 5-6 tahun lepas dia dah ada 1 million, kawan-kawan, you automatically kepala otak you dah boleh calculate yang sekarang ni it must be more than 1 million. 4 juta, 5 juta dah confirm. Saya pun cakap, kak, kalau 5 to 6 years ago akak dah ada 1 million, sekarang akak ada apa? Akak ada 10 juta ke 6 juta? Tak adalah. So apa dia cakap kat saya? Tak adalah dek, dalam 4 juta, 5 juta tu adalah. Lepas dia ikhlas nak cerita tadi tu, kau tak ikhlas kan? Lepas tu, dengan 4 juta, 5 juta, memang tu rasa, bila you tahu how much dia ada, you tahu tak, you punya confidence level to present tu naik macam ni tau. You dah yakin gila nak present sebab percayalah plan warisan gold ni sangat-sangat powerful. Plan warisan gold ni sangat-sangat powerful. Cuma kadang-kadang kita tak dapat tune lah. Tak dapat tune nak present dia. Tak dapat tune nak masuk. So mungkin lepas you dengar sharing saya, you dah dapat beberapa tune dah. Kat mana you nak masuk? Contoh bila kita tanya bila you ada first 1 million, dia bagi tahu dia dah ada lebih kurang 6 tahun lepas. Dan kita dah tanya lagi, dia bagi tahu sekarang ada 4 juta. Dekat situ dah mudah. Kan? Okay. So ini cara saya correct berapa orang tu punya saving. So nanti you try apply kan. You variety kan sikit, tapi idea dia lebih kurang sama lah. You kena pandai berlakon-berlakon sikit. Okay. Right, nombor 3. Kan? Saya akan tanya soalan macam ni. Dekat orang-orang berniaga, daripada dulu lagi saya suka tanya soalan ni. Saya kata, okay bang, abang ni sebagai orang berniaga, business owner, abang suka komitmen yang pendek-pendek ke ataupun komitmen yang jangka masa panjang? Sekali abang buat loan, abang nak bayar sekejap ke abang nak hutang lama-lama? I nak tanya you all lah dekat dalam Zoom ni, kan? Kita communicate two way kan. Kalau you buat business, you agak-agak orang business ni, dia suka komitmen pendek ke komitmen panjang? Cuba jawab. Pendek. Short term, Betul. Korang pun tahu. Itu memang tabiat orang yang buat bisnes. Dia tak suka panjang-panjang. Jadi, kenapa tak makan dia betul-betul benda ni? Inilah kita nak makan dia ni. Kan? So, dah tahu. Dan dia, bisnes pun dia tahu. Kawan-kawan dia pun tak suka long term. Jadi, dia akan cakap, pendek adik. Siapa tak suka panjang-panjang? Betul bang. Okay, saya akan tarik balik. Betul bang? Saya pun, to be honest bang, saya tak pernah jumpa lagi business owner yang ambil plan dengan saya yang bayar sampai 20 tahun, 30 tahun, tak ada. Kalau dia buat business, kan, mesti dia akan ambil juga 5 tahun tu. Ada lah, pernah tanya saya lagi, ada tak yang bayar setahun je? Tak ada masalahnya. Kan? Okay? So bang, abang jangan ambil panjang-panjang. Pasal orang buat business, dia memang tak suka long term commitment. So abang ambil je yang 5 tahun ni. Memang dah cantik sangat tu. Abang buat 5 tahun, abang tengok abang dapat semua benda yang saya cerita tadi, which is very 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 good for you. 5 tahun sekejap je. 5 tahun tu sangat-sangat sekejap. Coverage. Okay, saya beritahu macam klien yang saya close tu, coverage dia saya letak dia punya protection term sampai umur 80. So depends, ada orang nak letak sampai 100 pun tak ada masalah. Okay, cuma saya nak bagi tahu, kalau dia dah berusia ke, you letak je lah sampai 100. Sebab cash value tu akan lagi tinggi. Kalau letak 80, dia tak nampak sangat. Kan? Okay. So this is the thing yang kita nak tangkap dia lah. Bila dia kata dia suka jangka masa pendek, so kita boleh yakinkan dia, that's why you kena commit untuk short term payment. Dan saya bagi tahu saya tanya juga soalan dekat prospek saya. Selalu saya akan tanya, you as a business owner, kan, you agak-agak you rasa-rasa how long you are still fit, you akan still rasa
ada passion, you still sihat untuk buat bisnes ni? How long you rasa lah? Kan? So biasanya orang akan cakap apa tau? Saya cakap biasanya setakat saya tanya-tanya dia orang cakap maybe dalam 10 tahun. So dia cakap yes, 10 tahun. Betul. Mungkin after 10 years ni kita tak tahu lagi what happened to the business. Mungkin dah tak ada passion, mungkin dah tak sihat, mungkin dah sakit. So that's why sementara 5 tahun yang pendek ni, yang sekejap ni, commit habis-habisan. So that after that nak jadi apa pun dah tak kisah. Pasal abang dah ada protection. So this is how saya create question to create conversation. Macam itulah. Okay, untuk bahagian 3 powerful question to ask ni, clear atau tidak? Saya nak move to the next slide pula. Okay Okay, so saya move to the next slide Okay. Okay, Alhamdulillah. Clear. Jelas. Okay, itu baik. Create question to create conversation. Ya, betul. Okay. Sahabat-sahabat, kita pergi pada next slide. Okay. Now, saya nak bawa satu lagi idea. Dia lebih kurang macam 5P ni, tapi you boleh guna ni. Sebab untuk orang tua, saya nak beritahu. Untuk orang yang berusia, kalau you straightforward, cerita pasal 5P tu, dekat bahagian profit tu, you akan tengok, macam tak berapa nak okey. Kadang-kadang dia punya cash value tu tak tinggi sangat. Okay. So, ni you kena tahu. You kena tahu is your prospect. Contoh. Okay, ni soalan dia. Jom kita sama-sama jawab lah soalan uncle ni. Siapa je contoh-contoh ni? Nakal ni. Okay. Okay. Soalan dia. Dia kata, hi, I am Uncle Ahmad. Uncle ni nama dia Ahmad. Lepas tu dia kata, I am 55 years old. Saya berumur 55 tahun. I am healthy. Saya sihat. I have 5 children. Saya ada 5 orang anak. So dia pun tanya you lah. You semua agent. What can you offer me? Okay. So kita nak offer apa? Saya boleh jawab dalam ni. Dida. So Dida jawab. Dia nak offer apa dekat orang ni? Dia nak offer apa? Apa? Warisan gold, of course. Warisan gold. WG. Legacy planning. Woi, mantap. Okay, saya rasa Yi dah dapat tangkap apa saya nak cakap. Legacy planning. Okay. Hibah 500k. Dida tak ada. Dia pergi. Dida dia kalau tak ada, dia pergi diving lah. Tak ada benda lain lah. Tenggol je lah dia pergi tu. Okay. Wah, dah 55 tahun. Uncle dah bersara ke? Dah bersara. Okay. Kak Izzah kata hibah 500k. Okay, kawan-kawan. Saya suka jawapan daripada Yi tadi. Okay. So, now kita next kan. There is always 2 kind of agent. So, sentiasa ada 2 jenis agent. Agent A ni, apa dia akan cakap? Ni normal agent lah. Kan? Dia akan cakap, okay uncle, kita ada produk hibah 1 juta. Uncle kena bayar sebulan 3,000 je. Punya mudah dia buat sale lah. Orang tanya apa yang dia boleh offer, dia terus menjual dia dengan uncle tu. Terus dia jual 3,000 je uncle. Aku buat 1 juta. So percayalah cakap saya, kalau you jadi agent A ni, you memang tak boleh close lah. You memang takkan boleh close. Because at uncle tu punya stage of life, dia bukan duit jadi masalah. Dia nak tahu why. You kena kupas why dekat dalam kepala dia tu. Dia nak tahu why and how. Yang paling penting you kena create why dulu. Sebab when the why is clear, the how is easy.
When the why is clear, the how is easy. Kan? Bila bagi dia clear, dia tak ada how banyak sangat dah. How je lagi kan. Okay. So you all, you jangan jadi yang normal agent tu. Kan? Saya tahu dalam-dalam ni kalau yang MDRT punya gang ke yang di sini-sini dia dah power. Tapi saya tahu kat dalam ni ada juga yang AIWP, agent baru. You kena change the game. You jangan jadi macam agent A. You try jadi macam agent B. Which is agent P ni, dia akan make an attempt untuk buat fact finding dulu. Okay, so agent B will sell the ideas. Okay, idea dia macam mana? Kita nak cerita pasal legacy planning tapi kita guna idea reallocation of saving. Okay, so yang ni saya nak kena menulis sedikit. Sekejap Buat banyak kat sini kita nak counter macam mana? Okay, saya nak jawab soalan ni pasal bila tunjuk cash value tahun akhir rata-rata drop banyak. Kat sini kita nak counter macam mana? Okey, nombor satu kawan-kawan. Macam saya cakap, cash value yang tertulis dekat dalam jadual investment unit protection unit account tu yang you all tengok dekat dalam jadual Y tu is only based on 5% return. Sebab tu penting bila you punya presentation cash value tu is not only rely on that tapi you buka sekali fund fact sheet, you boleh cakap kat dia, bang, ini sebab dia based on 5%. But the actual return possibly memang will be higher than this. So, dia takkan amount yang macam ni. Dah cukup. You dah boleh mati air dah lepas tu. Sebab dia nak, you bukan nak bagi jawapan yang betul-betul solid. Jawapan tu nak comfortkan dia je. So, dia rasa comfort. Betul juga yang ni based on 5%. So dia non-guaranteed. So cakap kalau tak garanti, susahlah. So simple je. Bang, dalam investment berkaitan dengan patuh syariah, memang kita tak boleh bagi jaminan. Kalau garanti, itu dah bukan patuh syariah dah. So that's why kita tengok projection. So the projection, usually pattern dia macam ni bang. Bang tengok dia punya actual return. Semua tiap-tiap tahun tinggi dan 5% dah. Okay. Saya akan jawab macam itulah. Itu nombor satu. Nombor dua, saya akan jawab, bang, sebenarnya cash value ni, dia sikit ni pada waktu ini, tapi sebenarnya abang tak ada rugi apa-apa pun sebab dia win-win situation. Bila abang tak keluarkan banyak, abang punya sum covered yang tinggal dekat dalam plan tu banyak lagi. Sebab the idea is you are taking a partial withdraw from your sum covered. So abang kena decide lah. Dalam banyak-banyak tahun ni, tahun bila yang terbaik untuk abang keluarkan, yang paling banyak. So that's why this is all about your plan. Apa nak plan keluarkan bila. Kalau abang dah tahu towards the end of expiry age tu rendah, abang nak keluarkan banyak, abang keluarkan awal sikit. So saya akan jawab macam tu lah. Okay. Berapa ratio closing case guna idea ni? Okay. Closing ratio guna idea ni saya, okay macam ni. Cerita dia, saya punya activity based on idea 5P ni sebab saya baru sebab saya baru figure out this 5P presentation technique dalam bulan 10 hari tu kan. So after saya dah settle saya punya MDRT dan saya punya Star Club, saya macam dah tak buat sales sangat kan. So orang lain punya closing ratio lah saya ambil setiap kali saya pergi sharing dekat mana-mana tempat. Ini jawapan jujur je. Jadi setiap kali saya pergi sharing kat mana-mana tempat, diorang guna dan berjaya kan. Dan memang diorang bagi feedback lah, alhamdulillah close. Macam saya cakap lah tadi kat Melaka pun, itu minggu lepas saya kongsi budak tu dah close 24,000 kan. Okay, gitulah. InsyaAllah, so you all pun ada chances to close the sale. Okay, so sekarang ni saya nak sambung try. Okay, dapat tak? Nampak tak? Masuk tak dekat sini? Okay, alhamdulillah. Okay, sekarang ni okey, sekarang kita nak masuk. Macam saya cakap tadi kan, satu orang tu Uncle Ahmad tu umur 55. So you nak share dia macam mana? Okey, saya nak bagi tahu pasal the idea of legacy planning. Okey. So, dia punya flow is like this Sekejap saya tengok reference saya.
Saya ambil gambar. Okey. Sekarang ni, this prospect, Uncle Ahmad, umur dia 55 tahun. Okey. So, 55 years old lah. So, you dah tahu dah, bila dia ni berusia, nombor satu, dia retire. Okey. Nombor dua, dia mesti banyak duit. Okey. Okey, nombor tiga, you kena buat fact finding sendiri. Ciri-ciri orang-orang yang dah umur 50-an ni. Okey. Mesti, nombor tiga, dia punya anak-anak mesti dah besar. Confirm anak-anak dia dah besar punya. Kan? Siap-siap dah bercucu. Betul? Okey. Lepas tu, orang-orang macam ni, komitmen dia memang dah sikit. Jadi kawan-kawan, kalau you nak cakap sangat pasal investment, pasal return after 5 years ni, kita tolak tepi penyakit lah. Sebab kalau sakit ni, automatik kita close aspirasi lah. Nah, kita ambil yang sihat. Sebab tu Uncle Ahmad kata tadi, I'm healthy. Okay. So, tuan-tuan, you dah tahu dah, that is the game. Memang komitmen dia pun dah sikit, tak banyak sangat. So, you janganlah bunyi bakal cerita pasal investment terlalu complicated sangat pasal investment. If I am the agent, apa yang saya akan jawab dengan Uncle Ahmad, so saya cakap kepada dia, saya akan touch on ni dekat sini. You dah tahu duit dia banyak. Okay. So, kita cakap terus terang je Uncle. Kan, Uncle dengan status Uncle sekarang, I know you ada banyak duit. Dengan duit APF you lagi, kan, dengan duit gratuity you lagi, duit saving you lagi, tak payah cakap. Okay Uncle, I need you to share with me berapa banyak simpanan yang you ada sekarang. You kena cerita dengan I. Kalau you tak cerita dengan I, Datuk, you tak cerita dengan I, Uncle, I tak boleh nak tolong you. So, you kena try dapatkan jawapan kan. Okay. So, you kena pergi pada saving dia. Okay, ikutlah dia nak bagi tahu berapa, accurate ke tak accurate ke kan. Okay. Katalah, dia bagi tahu satu figure. Okay, katalah figure tu lebih kurang dalam berapa? 1 juta. Okay, I right now ada simpanan 1 juta. So, kawan-kawan, this 1 million ni, 1 juta ni, kan, you tanya dia, second question adalah apa dia punya goal. Orang tua ni, kita kena tanya goal, matlamat. Okay. Uncle, I nak tanya you lah, at the age of 55 years old, you ada 1 juta, sebenarnya apa goal you? You nak guna duit ni untuk apa? You kena tanya. You nak guna duit ni untuk apa sebenarnya? This 1 million. At the end of the day, apa you nak ke mana duit ni? So, dia akan bagi tahulah. Tapi percayalah, kan, dalam jawapan-jawapan yang dia bagi, mungkin dia akan cakap, kan, lah duit ni lah untuk I punya anak-anak besok. Kalau I mati, ada 1 juta untuk dia orang. Okay, so you nampak tak apa dia punya hasrat? Dia punya goal dia adalah sekiranya dia mati, dia nak benda ni akan jadi dia punya legasi. Dia nak melegasikan this 1 million. Okay, so kita cakap dia, Uncle, I know your matlamat nak bagi anak-anak you 1 juta, tapi you kena faham. Kan, satu benda berkenaan this 1 million, dia tak akan simply bagi pada anak-anak you. Kenapa? Okay. Uncle tengok sekarang, your age is 55 years old. 55 tahun. Okay, Uncle. Lepas tu, lifespan masyarakat Malaysia mungkin boleh pergi sampai 70, kan? Okay, lepas tu mungkin extra sikit you boleh pergi 80, 90. Okay, dalam tempoh ni 50 ke 90 ni, Uncle, you tak boleh tahu pun bila you akan pergi. You tak boleh tahu. Anytime, anyway, kan, kematian boleh berlaku. Okay, kat sini ada risiko untuk berlaku death, kematian. Dan bila berlaku death ni, bila berlaku kematian, Uncle, kan, bila berlaku kematian, akan ada berlaku dua perkara. Nombor satu, you ada saving, all this saving, semua saving ni automatically akan jadi harta pusaka. Semua. So berapa tadi? 1 juta. So Uncle, di 1 juta untuk dia agihkan kepada you punya anak-anak, dia akan melalui satu proses pembahagian secara faraid. Kemudian barulah sampai kepada anak-anak you. Anak you, family you. Which is ini akan ambil
masa, takes time. Dan juga dia datang dengan kos. Simple je uncle. Tapi sampai tak? Sampai. Tapi you takkan tahu macam mana dia nak sampai tu mudah ke tak mudah. Sebab dia kena lalui this process. Sama ada dia nak muafakat ke tak nak muafakat, dia tak tahu. Okay. Tapi matlamat you nak sampai anak-anak you kan. Tu je matlamat you nak sampai pada anak-anak you kan. Okay, I nak propose you this one plan. Okay. Now you ada simpanan 1 juta. You reallocate this money, 1 juta ni, you reallocate dekat dalam satu plan kan, dekat dalam takaful. You masuk takaful. Okay. Tapi I tak nak ambil lah 1 juta tu. Let's say I ambil daripada you 1 tahun lebih kurang dalam 100,000. Contoh So dalam takaful, dekat sini you dah tahu dah reallocate. Total kita reallocate dalam lebih kurang 500k lah. 500k tapi you dapat sediakan 2 million. 2 juta. Okay, contoh ni contoh. Nanti you kira lah yang betul-betul. 2 million. Okay. At the end of the day uncle, kalau contoh you meninggal dunia pada bila-bila masa pada waktu ini, this 2 million akan terus pergi kepada you punya anak-anak. Terus because hibah. So you ada another 500k yang akan melalui proses kat sini. Okay. Simple je uncle. You take out 500,000 kan? Lepas tu you create 2 million akan pergi kepada anak-anak you. Another 500,000 kan? Another 500,000 dia akan melalui proses pembahagian secara atas-satu, tak apalah. Okay. Sebab you kena ingat, nanti dia akan tanya, nanti what happen to my 500,000? Uncle tak payah fikir sebab at the end of the day, matlamat uncle tadi adalah untuk legacy. Memang you nak bagi pada anak-anak you. So from this, you tahu tak? From this, you dah boleh masuk jugalah 5P tu, tapi you kena kira betul-betul. Kalau dia umur 55, you kena tarik protection tu pergi 100 tahun. Barulah you masuk 5P. So uncle, kita reallocate 500,000 ni, basically kita preserve duit uncle. So bila kita preserve, you dapat protection 2 million. At the same time ada sum of the cash value. Okay. Tapi idea dia legacy planning. Lepas tu baru you masuk 5P. Okay. Clear tak kat sini? Okay, clear tak? Kalau tak clear saya kena terangkan semula ataupun bagi emphasize sikit pada bahagian yang tak clear. Okay, clear Okay, bagus. Okay, cantik. So lepas ni kalau you jumpa orang yang berusia pun tak ada masalah. You boleh close besar juga. Asalkan you pergi pada purpose dia punya duit. Sebab ni memang betul. Kalau kita ingat balik mak bapak kita, bila kita tanya buat apa duit banyak-banyak, dia akan cakap lah ni untuk korang juga, So bila dia kata untuk korang juga tu, yang dia tak faham, duit tu dia takkan simply terus pergi pada kita. Dia akan ada proses-proses dia. So, bila dekat orang tua ni, you kat legacy planning ni, dia dah takkan tanya sangat pasal cash value tu. Kenapa cash value saya sikit Cakap tuan, jangan tengok pada cash value. Cash value tu ada, tapi dia jadi sikit tu tak ada masalah. At the end of the day, you nak tahu sampai tak duit ni pada anak-anak you. Sampai. Sebab matlamat duit ni tadi untuk legacy. Ada. You go pergi daripada dia punya goal tadi. Okay. So kawan-kawan, itu adalah saya punya kongsian untuk yang terakhir tadi dengan Uncle Ahmad. Itu sajalah daripada saya nampaknya. Kalau ada yang belum kawan dengan saya tu boleh follow. InsyaAllah kita follow each other naik vital. So 1 jam lebih saya sharing ni daripada Zoom. Sebenarnya daripada Zoom ni dia susah sikit kan. Tapi Alhamdulillah lah. Saya harap dengan perkongsian 1 jam lebih ni, I think a lot of thing yang you dah dapat lah. Kalau tak dapat 100% pun, you dapat dalam 60-70% pun saya dah happy dah. You all boleh guna, dah boleh praktis lah after this lah. Harap sangat-sangat boleh membantu lah kan. Okay. Okay. So sekarang saya nak buka soalan.